Bot baru ni komen tengok. Cukup estetik. Kawan kabur kan, nampak. Lawa weh tempat ni memang lawa. Tak ada yang sampah lagi. Awak sampah dulu. Ni dia dekat Batu Gajah komen weh. Ada dalam 15 bilik ni. Memang lawa. Komen tengok. Ada tempat siap, tempat makan, tempat minum, tempat mandi, tempat tidur. Nampak. Apa nama tempat dia? Ni dia Holiday Home. Dekat Batu Gajah ni dia memang baru buka. Ada bilik single ada. Ada bilik double ada bilik family ada. View memang cantik. Daripada bilik memang duduk bawah ke, duduk atas ke. Awak dah sampai sini, apa lagi awak explore lah dia punya bilik-bilik kan. Memang antara yang selesa jugalah. Dia sediakan semua lengkap dekat dalam ni. Tempat tidur baru, ada tempat bilik air, ada berekon. Tempat meja solid ada. Itu yang basic lah biliknya. Tapi kalau biliknya macam VIP, meja makan pun disediakan, nampak tu. Tempat pun rare lah. Memang lawa. Yang ini bilik family, besar gedabak. Meja makan, tempat makan, ruangan makan lah orang kampung kan. Orang makan, ruang solid, ruang macam-macam ruang ada lah. Kau boleh tengok tu lawa. Dengan luas ada facilities yang baru lagi. Macam-macam kemudahan ada lah. Ada dewan, ada bilik karaoke, ada bilik kawasan makan kan, ada tempat BBQ, tanah lapang lagi ada. Macam-macam lah nampak. Suasana malam pun cantik, tertarik kau memang debom. Harga kat sini lebih kurang dalam 100 ke 200 ringgit lah. Mengikut jenis bilik lah. Sambil kau bercuti, berehat-rehat dengan family dekat sini kan. Kau boleh buat BBQ, makan-makan, boleh tenari jiwa, boleh OOTD. Tempat memang lawa kau weh. Tak tahu nak khabar apa mana lah. Kalau Robin ni tak lawa lagi, tak tahulah. Ni meja makan dia. Kawasan makan lah, ruang makan, ruang macam bilik dewan kan. Orang parking banyak, nampak besar parking dia. Buat BBQ pun ada tempat, jangan risau. Ada je. Komen boleh bawa grup komen, datang sini buat aktiviti, family day ke, annual dinner ke, sambutan hari jadi, apa benda pun kabur dekat management ni, akan uruskan lah. Komen apa keperluan komen nak kan. Mantap weh.